Dengar sini cerita lawak aku ni weh. Aku baru je habis kerja musim pamas 4 bulan ni. Best gila dapat kerja dengan dua kawan baik aku, Connor dengan Cody. Lepas tu, adalah beberapa student lain juga. Kita orang buat kerja landscape bandar dengan kerja-kerja lain macam tu lah. Aku, Connor dengan Cody ni memang tumpang kereta sepanjang musim pamas. Siap dapat pengiktirafan alam sekitar lagi masa hari terakhir kerja. Ceritanya, dah pukul 5 petang, waktu balik kerja, aku dengan Connor dah siap tukar baju kerja, tunggu je dekat kereta Cody. Sebab dia yang drive kereta hari tu. Cody ni kru lain, jadi dia balik ke yard lambat sikit. Aku dengan Connor berdiri kat parking lot tu, tengok si Cody ni jalan dari office, lepas dah isi kad waktu dia, pergi ke bangunan rehat nak tukar baju kerja dia. Tapi, dia tak masuk pun bangunan tu. Dia nampak aku, terus keluarkan kunci kereta dia, lepas tu bunyikan kunci tu. Isyarat bahasa badan untuk tangkap ni. Oh yeah, aku fikir. Aku nak tunggu dalam kereta dia yang ada aircon tu. Mata kita orang bertembung, satu persefahaman mengalir antara kita orang. Macam dua orang pahlawan adik-beradik yang dah faham sangat. Kita orang berdiri, bersedia, dia melangkah dulu, aku melangkah kedua. Dalam sekelip mata, kita orang dah bergerak laju. Dia bersedia nak lepaskan kunci dari tangan dia ke udara, aku pula bersedia nak sambut kunci tu dengan kemas. Rupanya, tali kunci dia tersangkut kat jari, terus kunci tu melayang pergi atas bumbung bangunan. Hahaha. Dia terpaksa lari kejar penyedia yang tengah drive begitu. Sementara aku dah terbongkok-bongkok atas batu kerikil kasar tu, gelak sampai sakit perut. Memang kelakar gila.